Tinggal sekali lagi Ustaz buat فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Harakat yang keempat, Taranum Ros, harakat yang keempat. Faiza, suara hidung. Faiza. Okey, 1 2 mula. Ramai-ramai. Ikut kita buat kita dulu. Faiza. Tinggi lagi. Faiza. Tak sampai suara. Suara hidung tinggi, halus, tinggi, tajam. Faiza. Faiza. أجلهم لا يستأخرون ساعة. Sama-sama. Aziz pun baca juga. Wala yastaqdimu. Ada, ambil situ dulu. Yastaqdimu. Haziq mana Haziq? Ustaz tak dengar suara Haziq. Haziq tak baca? Baca sekali dengan Ustazah. Faiza. Kuat suara Haziq. Oh, lain slow. Faiza jaa ajaluhum tak sampai suara Ustazah. Tak sampai. Suara di suara hidung. Tak sampai Ustazah. Tinggi lagi. Faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Okey.
Okey, ustazah dulu. Kuat. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Okey, Haziq, cuba Haziq baca. Haziq, cuba Haziq baca. Haziq, cuba Haziq baca. Tak dengar suara Haziq. Lain tak molek. Lain tak apa molek. Tak. Ya, tak apa. Baca dah. Yang penting dengar suara ustaz kan? Dengar sikit. Okey, baca. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Cuba keluar balik, masuk balik. Cuba keluar balik, masuk balik. Cuba sekali lagi. Tak dengar suara. Okey, ustazah baca, ustazah. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا tak apa. ولا يستقدمون. Okey, Haziq pula dengar. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Haziq, baca Haziq. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Okey, ustazah pula. Pastikan suara tu letak di corong hidung tinggi, tajam, halus. Ustazah, terus. Tinggi. Tarik nafas. Tangan letak di pipi. Sebab dia suara tinggi. Boleh. Nanti ustazah ajar Aisyah di sekolah فإذا